Aku memang dah lama teringin nak bawa family aku melawat ke negara Indonesia. Tapi aku tak pernah terfikir bahawa tempat pertama yang aku akan bawa diorang pergi adalah Batam. Aku memang plan untuk sampai JB waktu malam, jadi boleh bertolak ke Batam pada esok paginya. John, terlambat nak naik feri. Esok paginya, aku breakfast dekat kawasan sekitar Puteri Harbour je. Kemudian terus ke tempat parking. Kau tanya orang. Dah. Kat mana? Dah dalam ni. Dia dah masuk kan? Dah. Lock dulu. Ni kan nak masuk kat dia. Dia belok ni. Halo lah. Dia Aina kau bawa beg kecil. Kawasan parking ni taklah jauh mana pun dengan JT Puteri Harbour. Untuk orang berumur pun okey je. Sebab ada servis bagi. Dia akan ambil korang dekat kereta, terus hantar ke depan pintu Puteri Harbour punya JT. Hai, hari ni saya nak pergi Batam. Naik apa? Naik ferry. Part ni cemas sebab aku lupa aku dah kunci pintu ke belum. Kereta nak tinggal banyak hari ni. Nak tak nak, aku minta anak sulung aku Zafran lari pergi cek kereta kejap. Nasib baik kaki dia ni panjang. Proses check-in sini senang. Kau tunggu je, tak sampai setengah jam, feri datang. Kita pun boleh terus masuk ke dalam feri dan standby untuk mula berlayar. Aku pilih feri Puteri Anggeri ni sebab review kata dia selesa. And kalau kau tengok feri ni, kau masuk-masuk je siap ada stewardess sambut kau. Deck atas untuk VIP, orang marahin macam aku, kita lepak bawah je. Masa aku pergi ni, okey, tak berapa pack. Jadi boleh je untuk kita tukar-tukar tempat duduk round-round dekat dalam tu. Untuk korang yang tak tahan sejuk, aku advise pakai sweater. Tak ada yang apa nak. Nak buka pintu. We are going to Batam. Ini pot favourite aku. Kita boleh pergi deck belakang atau dekat atas untuk tengok view dekat luar. Terbaik. Aku rasa laluan laut dari Malaysia nak ke Batam ni betul-betul busy laut dia. Sentiasa penuh je dengan kapal-kapal. Dari kapal repair lah, kapal tunda, kapal kargo. Macam-macam kapal ada dekat sini. Dari laluan laut ni juga korang boleh nampak Singapore. Clear juga daripada view feri aku. Dekat dalam feri ni juga ada mini cafe. So kalau kau lapar, pop mie yang terbaik. So anak aku lapar. Jadi first time dia try pop mie. Korang tengok dia layan macam mana. Terangkat, babe. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Siap
abang buat hal. Tadi dia tak nak, sekarang dia pau adik punya. Tahu-tahu dah sampai. Welcome to Indonesia. Meeting dari Jakarta, dari mana-mana. Dari situ lah. Macam IKEA. Mana kita ni? Taxi semua ni. Inilah hotel aku menginap bersama keluarga. Namanya Harmony One. A few moments later, Apa nama ya? Sambil dulu. Siapa suruh pilih situ? Lalu sini. Mana? Alah, tak emosi sangat lah agak kau sendiri ni. So, aku makan dekat Nagoya Mall. Seperti biasalah. Kalau Indonesian cuisine ni tak pernah tak sedap bagi aku. So, Nagoya Mall ni macam satu mall yang famous dekat Batam ni untuk kau shopping. Tapi kat sini aku tukar sikit kali ni. Merasalah gunting rambut dekat tempat orang. Bukan main nak style ya. Mulut bagai. Tapi not bad. Masa aku datang sini, waktu ni tengah cuti tahun baru Cina awal tahun. Video ni memang lambat aku edit. Malam tu kita makan satu kedai mi yang famous, aku lupa dah nama dia. Esok paginya seperti biasa, aku bangun awal dan aku round-round dekat sekitar kawasan hotel aku tidur. Tapi, aku jumpa satu hotel yang seram dan menakutkan. Macam, kalau korang sanggup tak tidur kat hotel ni dengan penuh patung Fir'aunnya, Amun-Ra pun ada. Aku puas fikir, ni hotel apa siut macam gini. Kalau aku orang bagi duit 1,000 pun aku tak nak kot tidur hotel ni. Satu perkara yang aku suka pasal hotel ni adalah tempat breakfast dia. Punyalah lapang Bamboo Cafe ni. And aku rasa choices of makanan dia pun ada pelbagai. Dengan harga yang dia kenakan, bagi aku not bad. Shot ni aku ambil dari kawasan rooftop hotel. Dapatlah sikit view bandar Batam ni. Seterusnya, dalam trip kali ni, aku nak pergi ke Blue Fire Beach Club Batam. Bro. Sampai je port ni, aku betul-betul kagum dengan pembangunan yang ada dekat Batam ni. Beach Club ni dah betul-betul tepi laut. Lepas tu pasirnya betul-betul pink.
Cuma dekat sini anginnya sedikit sejuk. Jadi aku sendiri pun seriously tak tahan sejuk angin tu. Tapi kat sini western food dia memang sedap dan harga masih dalam kadar berbaloi. Bang, ni untuk video. So the next day, wife aku ambil kesempatan time aku jaga budak kat swimming pool, dia pergi massage. So murah dan lain sikit dari tempat kita. Sebelum gerak balik, aku bawa family aku makan nasi padang Garuda di Batam. Sedap dan berbaloi. Akhirnya sampailah kembali ke JT. So dekat JT ni pun ada cerita juga. Sebenarnya aku tak tahu dah kita kena clearkan tax dulu. Nasib baik sempat. Berlari-lari jugalah aku dengan wife nak cari kaunter untuk clearkan tax di tingkat atas sebelum dapat lepas daripada custom diorang. Berakhirlah kisah percutian aku dan keluarga di Batam, Indonesia. Antara benda yang terpahat dalam fikiran aku adalah ketika aku terjumpa orang Melayu di Batam sendiri. Dialek, linggo bahasanya sama exactly macam kita dan bila berjumpa betul-betul rasa macam saudara lama. Bila aku menyusuri balik selat ni, aku terfikir pada satu ketika dulu di mana semua ini adalah pentas Sunda, semuanya satu rumput. Thank you Batam, it's such a good memory. Semoga aku dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan yang baik untuk aku bawa family aku explore pula Jakarta dan Bandung.